Okay guys, kembali lagi korang dalam channel aku Syam Rock Kapak. Okay, sebelum ni aku ada beritahu yang aku punya o-ring head ada bocor. Lepas tu apa yang aku buat untuk head ni, dia dekat bahagian atas dia apa? Dia berlongkang. Okay, untuk head ni. Jadi head ni aku dah pun gosok. Okay, korang tengok permukaan dia rata dah semua. Okay. Dia bermula daripada kertas pasir. Apa yang korang kena ada? Korang kena ada ni bahan yang rata. Lepas tu kertas pasir ni macam aku bermula dengan saiz berapa tadi ya? Saiz 220. Kertas pasir saiz 220. Lepas tu aku naik kepada saiz 320. Lepas tu terus aku masuk saiz 600 untuk licin dia, saiz 600. Okay. So kat sini korang kena basahkan lah. Ni setelah setelah dekat dengan sejam lebih aku gosok. Kalau korang tengok head yang aku buka sebelum ni kat bahagian atas ni, kat bahagian atas ni dia berlekuk atau berlongkang. Jadi ni aku dah gosok, dah licin lah. Cuma bahagian ni yang buruk ni, bekas piston ring ataupun bearing crankshaft ni, aku tak boleh buat apa lah. Kalau nak cantik kena buat balik lah. Dia punya benda ni. Tapi apa yang penting, dekat bahagian permukaan o-ring ni dia nak kena licin geng. Jadi alhamdulillah ni dah pun licin setelah sejam lebih, nak hampir 2 jam gosok. Step daripada 220, 320, lepas tu terus 600, hasil dia macam ni. Okay. Ni dah lama ni, daripada first aku pakai motor lagi. Banyak memori pasal head ni. Jam lah, apalah, bearing crankshaft pecah lah. Tak buat pun. Buat pun potong head lah, hantar kat kedai. Kalau ikutkan aku nak hantar kat kedai, tapi kedai tutup. Sekarang ni masih lagi raya ke-4. Kedai tak buka lagi, machine shop. Lepas tu untuk blok aku ni aku basuh sikit lah. Basuh sikit. So ni blok yang kalau ikutkan blok ni, blok last aku buka hari tu 1000 km ke 2000 km aku tak ingat. Tapi sekarang blok ni dah 3000 km lebih. Tak ada apa, alhamdulillah lah. Ni yang aku potting apa semua tu. Okay. Aduh. Tapi inilah aku nak cerita bab head ni. Head ni dah pun cantik, terbaik. Dah gosok, mengah macam nak gosok menetang ni. Okay, mantap. Aku nak pasang dulu, nak tembak angin. Lepas tu terus lancar lah. Okay, mantap. Korang yang baru tengok YouTube channel aku, jangan lupa klik subscribe, like, komen dan share. Moga ilmu yang aku share ni bermanfaat untuk semua. Okay, mantap.